Rakyat Selangor, jom mohon bantuan hairat kematian RM1,000 untuk parents dan ahli keluarga OKU anda. Save video ni cepat. Hairat Darul Ihsan ni tawarkan manfaat hairat kematian kepada warga emas berusia 50 tahun ke atas dan orang kurang upaya yang ada kad OKU Jabatan Kebajikan Masyarakat tanpa had umur. Pastikan pemohon adalah warga negara Malaysia dan pengundi berdaftar serta bermastautin di Selangor. Untuk OKU berusia di bawah 18 tahun, ibu atau bapa atau penjaga mestilah pengundi berdaftar di Selangor. Anda boleh mohon secara online sahaja bermula 1 Jun 2025 di portal Hairat Darul Ihsan di kde.yawas.com.my. Dah boleh sediakan dokumen sokongan macam salinan kad pengenalan pemohon dan pewaris, salinan semakan daftar pemilih SPR, salinan kad OKU dan banyak lagi siap-siap. Nanti tinggal upload je. Tapi ingat ya, permohonan hanya boleh dibuat semasa pemohon masih hidup. Tak boleh selepas kematian. Like adik-beradik anda supaya mereka tahu dan follow Isatu.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari.